وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada subscriber Abel Seram Channel. Malam ni Abel nak cerita satu kisah seram yang berlaku kepada seorang wanita lah. Nama dia Teh. Okey, Teh ni dia merupakan seorang pelajar pelatih di atas sebuah kapal pada tahun 2017. Kapal yang dia duduk ni hanya berlega di persekitaran perairan Singapura dan tidak masuk ke kawasan asing lah. Maknanya dia tak keluar daripada sempadan Singapura. Dan sewaktu menjadi pelajar pelatih ni, beliau telah sign kontrak dengan syarikat kapal untuk bersama selama setahun dengan syarikat tersebut. Jadual beliau di atas kapal ni hanyalah pada hari Isnin sampai hari Jumaat. Dari hari Isnin pukul 8 pagi, beliau akan menunggu di Marina South, dan pada hari Jumaat pukul 5 petang barulah beliau boleh balik ke rumah lah. Okey, jadi sebagai pelajar perempuan, sewaktu mula-mula nak join ataupun nak belajar duduk atas kapal ni, mak ayah dia dengan adik-beradik ni semua risaulah. Yalah, orang perempuan, anak perempuan ni tiba-tiba nak bekerja ataupun nak training di atas kapal ni mestilah mak ayah risau, mak ayah takut terjadi sesuatu yang buruk. Kebiasaannya Teh akan bekerja dalam kapal ni pada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 5 petang. Selepas waktu tersebut, beliau boleh masuk ke dalam kabin yang telah diperuntukkan kepada beliau. Kabin ni maksud dia tempat tidur lah, ataupun orang panggil macam bilik khas untuk beliau berehat. Pada waktu rehat ataupun waktu pulang daripada kerja ni, lepas pada pukul 5 petang ni, apa saja yang dia nak buat ni tak ada masalah lah, boleh. Bos dia tak marah. Orang atasan kapal ni benarkan saja. Dia nak berjalan keliling kapal ni pun tak ada masalah. Dia nak lepak dekat deck, dekat atas kapal pun tak ada masalah. Jadi dia bebas nak buat apa saja kalau di luar waktu kerja. Tapi secara rutin hidup dia, rutin Teh ni, selepas selesai setiap tugasan ni, dia akan masuk ke dalam kabin lah. Dia akan masuk ke dalam bilik dia. Dia akan nyalakan lilin yang berbau wangi tu kan. Kadang-kadang kan lilin yang berbau wangi ni macam-macam perisa, panggil perisa. Macam-macam bau ada. Jenis lilin bau lavender, bau lemon, bau apa lagi. Macam-macam bau lah. Okey. Jadi selain daripada nyalakan lilin wangi, Teh ni dia akan pasang orang panggil speaker radio lah, ataupun pembesar suara untuk dengar muzik dan dengar lagu, bagi beliau tenangkan fikiran sambil-sambil dia mandi ataupun bersihkan diri lah. Okey, jadi lepas pada bersihkan diri semua, dia akan tutup radio ni dan dia akan solat maghrib dan solat isyak. Lepas pada solat isyak ni, kebiasaannya Teh akan keluar daripada kabin dan lepak seorang diri di atas dek kapal lah. Okey, jadi dia akan pilih masa dia nak cari tempat yang cun, tempat yang best dia duduk ni, dia akan cari tempat tak ada orang lah. Kalau ada sudut yang kosong ni, dia akan pergi lepak kat situ. Dia ni jenis tak suka nak hoha-hoha dengan orang lain lah. Sebabnya dia ni dah berpunya, dah berkahwin dah mungkin. Sebab dia kata dah ada pasangan. Kita anggap je lah Teh ni dah berkahwin. Jadi dia tak sukalah nak hoha-hoha dengan orang lain. 99% pekerja atas kapal ni adalah kaum lelaki dan dia seorang adalah wanita. Selain daripada Teh ni dia lepak dekat atas dek ni, biasa kalau malam ni dia akan mesej atau telefon dia punya suami lah, ataupun kadang-kadang kalau tak telefon suami ni, dia akan mesej kawan-kawan, dia call mak ayah dia, borak-borak semua kan dengan adik-beradik. Sebab bosan je lah duduk atas kapal ni, tak boleh nak pergi shopping mall, tak boleh nak pergi kedai mamak. Jadi benda tu je dia boleh buat. Setiap kali lepak dekat
atas dek ni sambil tengok suasana malam laut, dia akan ingat pesan mak dia lah. Dia ingat pesan mak dia pesan dekat laut ni ada jin ataupun banyak jin, banyak hantu dan banyak ruh yang tak tenteram. Jadi kalau nak lepak ni, mak dia selalu pesan lah, kalau nak lepak tengok laut ni selalulah baca Al-Fatihah, baca 3 kul dan baca ayat kursi supaya tidak diganggu oleh jin dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang kita tak nampak lah. Dan benda ni menjadi rutin bagi Teh. Setiap kali dia duduk lepak dan setiap kali dia nak tidur, dia akan buat apa yang ibu dia suruh ni lah, baca Al-Fatihah 3 kul dan baca ayat kursi. Okey, kita pergi pada cerita seram yang berlaku pada beliau. Pada malam kejadian, sewaktu Teh ni dah tidur dah, dia sudah sembahyang isyak ni, dia tidur. Dalam tidur ni dia termimpi perkara yang sangat pelik. Okey, seram juga mimpi dia ni. Beliau bermimpi masa ni seolah-olah dia nampak dia ada dalam kabin dan dia tengah terbaring. Makna dia macam dah mati dah. Kiri kanan dia ni ada beberapa orang lelaki lah, macam 3-4 orang macam tu lah. Dia tak cam siapa lelaki tu, sama ada lelaki-lelaki yang tengah duduk kerumun dia ni adalah staff ataupun kelasi kapal ataupun orang lain, dia tak tahu. 4 orang yang tengah duduk kerumun dia masa dalam mimpi ni tengah baca doa, tengah baca Quran lah, macam dia ni telah mati. Jadi yang peliknya, dia rasa juga masa ni ruh dia ni keluar daripada badan dan terangkat terbang ke atas tubuh beliau lah. Jadi masa ni dia menjerit, dia memekik, tapi tak ada orang jawab, tak ada orang dengar pun masa dia terpekik terlolong bila dia rasa ruh dia ni keluar daripada badan. Jadi masa ni dia dah berpeluh-peluh dah. Dia terbangun daripada tidur, dia tengok masa ni pukul 4 pagi. Dia kata memang rasa panas badan dia walaupun masa ni aircon ada dalam bilik dia lah. Dia tak rasa takut sangat dengan mimpi ni, cuma dia pelik kenapa dia boleh mimpi sebegitu. Jadi pagi esoknya dia mesej suami dia lah. Dia cerita apa yang terjadi mimpi dia tu, dia ceritakan semuanya pada suami dia. Tapi dia tak ingat apa yang dijawab balik oleh suami sebab dia lupa. Dia lupa dah apa yang suami dia cakap balik kat dia. Okey, jadi sebelah malamnya keesokan hari seperti biasa, dia keluar jugalah. Dia keluar atas dek kapal ni dan dia duduk, orang panggil duduk healing angin malam dekat atas dek kapal. Malam tu sebelum pukul 12 ni dia dah turun dah masuk ke kabin dia untuk tidur. Jadi seperti biasa sebelum tidur ni dia akan cuci muka, cuci kaki dan ambil air sembahyang barulah tidur. Tapi malam kedua ni dia mimpi lagi. Dalam mimpi ni sama saja, situasi dalam kabin juga. Dalam mimpi tu dia lihat ada seorang budak lelaki tengah berlari-lari dalam kabin dia, tempat dia tidur ni. Dan budak lelaki ni duduk berlari sambil duduk gelak, duduk ketawa. Dan keadaan ni memang agak sama dan dia tak nampak sangat ekspresi muka budak lelaki ni lah. Cuma yang dia ingat, mungkin budak lelaki ni berumur lebih kurang 7 atau 8 tahun. Dan mimpi ni berlaku sekejap je dan dia terus terbangun. Masa dia bangun ni pun dia mesej dekat si suami ni, dia kata mungkin ada benda yang ikut dia semasa dia lepak kat luar ni, ikut masuk ke dalam kabin. Malam ketiga ni dia bersihkan bilik dia lah. Dia bersihkan bilik dia sebab dia nak elakkan mimpi-mimpi yang seperti sebelum-sebelum ni lah. Jadi dia kata dia bukanlah seorang ustazah, tapi dia tahu yang mana ibu dia selalu pesan cara untuk lindungkan diri ataupun cara untuk lindungi diri daripada makhluk-makhluk halus. Malam tu selepas solat isyak, Teh ni dia tak nak keluar dah. Dia tak nak lepak dah dekat atas dek ni sebab dia takut bila dia lepak lagi dan dia balik dia akan mengalami mimpi yang sama. Jadi malam tu, malam ketiga tu, dia duduk je dalam kabin dia solat. Dia solat sunat 2 rakaat, lepas tu dia minta perlindungan daripada Allah Ta'ala dan dia terus baca surah-surah yang dia tahu dan dia tiup dalam mangkuk
yang berisi air. Setelah dia baca ayat Quran dan dia hembus dekat air ni, air tersebut dia renjis-renjiskan di seluruh kabin beliau lah, dengan harapan, dengan doanya supaya dia tak mengalami mimpi-mimpi seperti sebelum ni, dan supaya kalau ada makhluk-makhluk lain ataupun panggil makhluk-makhluk gaib ni, makhluk tu keluar daripada bilik dia lah, atau keluar daripada kabin dia. Sebelum tidur ni beliau baca Yasin, tapi dia baca Yasin ni dengan nada suara yang kuat lah. Teh kata alhamdulillah, lepas pada dia baca Yasin pada malam tu, dia dah tak alami dah mimpi-mimpi ngeri ni, mimpi-mimpi seram ni, sampailah dia berhenti bertugas di atas kapal tersebut. Malam selepas kejadian ni dia dah rasa selesa dah. Mungkin malam kelima, malam keenam ni dia dah rasa selesa, dia dah tak rasa takut dah, dan dia ulang balik lepak dekat dek lah. Dia lepak kat dek, dia call husband dia, dia call mak dia apa semua, dan sebelum pukul 12 dia akan balik ke kabin dia lah untuk tidur. Dia kata sebelum ni mungkin masa dia duduk lepak kat atas ni, ada ruh budak lelaki tu datang dekat dia nak bermain-main dengan dia, sehingga ruh budak lelaki tu ikut dia masuk ke dalam kabin dan masuk dalam mimpi dia lah. Mimpi kematian dan mimpi budak lelaki ni buat dia rasa insaf, dan mimpi mati ni dia rasa seram sangat-sangat lah. Dia takut mengalami kematian ni, dan dia rasa macam benda tu real, di mana bila dia terbaring atas lantai ni, tiba-tiba ruh dia keluar dan naik ke atas. Okey, jadi itulah cerita daripada Teh. Semoga jadi, orang panggil, jadi iktibar dan pengajaran pada kita semualah. Sekian, terima kasih.